Salam bahagia, salam ceria, salam satu Malaysia. Selamat menonton ITTV dan murid-murid pada hari ini, murid-murid akan bersama-sama saya, Cikgu Muzaffar Abdul Rahim dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu. Baiklah murid-murid, pada hari ini Cikgu akan bawakan topik kita pada hari ini iaitu kata ganti diri. Jika murid-murid telah pun bersedia, tumpukan perhatian dan fokus kepada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, topik kita pada hari ini iaitu Bahasa Melayu, tata bahasa dengan tajuk kata ganti diri. Baiklah, sekarang kita perhatikan apakah yang dimaksudkan dengan kata ganti diri. Kata ganti diri digunakan untuk menggantikan nama kata nama orang. Kata ganti diri yang pertama. Kata ganti nama ini digunakan untuk merujuk kepada diri sendiri atau orang yang bercakap. Contohnya, saya, aku, kita, kami, beta, hamba. Baiklah murid-murid, cikgu akan terangkan sekali lagi tentang kata ganti diri yang pertama. Kata ganti diri yang pertama ini, ia membawa kepada kita untuk menggantikan diri kita kepada satu kata nama yang lain, seperti yang dipaparkan sebentar tadi, iaitu aku, saya, beta, hamba. Dan murid-murid perlu tahu bahawa di dalam kata ganti nama diri ini, kita juga merujuk kepada laras bahasa. Jadi murid-murid tidak sama ya. Kalau kita perhatikan laras bahasa, contohnya laras bahasa awam, laras bahasa istana, laras bahasa sastra dan lain-lain lagi. Kata ganti nama diri agak berbeza dan berlainan. Contohnya kalau laras bahasa istana, bagi sultan atau raja, mereka menggunakan kata ganti nama beta. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu akan terangkan pula kata ganti nama diri yang kedua. Kata ganti nama ini merujuk kepada orang yang mendengar atau yang sedang membaca. Contoh, anda, awak, kau atau engkau, kalian, tuanku. Baiklah murid-murid, sebenarnya dalam kata ganti nama yang kedua ini, ia merujuk kepada untuk menggantikan nama kepada orang yang diajak berbual ataupun ketika kita sedang membaca. Seperti yang diperkatakan sebentar tadi, contohnya kau, kamu. Kalau kita buatkan satu ayat untuk kata ganti nama yang kedua ini, contohnya kau hendak ke mana? Begitu. Dan seterusnya, murid-murid, kita merujuk kepada kata ganti nama yang ketiga. Kata ganti diri ketiga yang bermaksud kata ganti nama ini selalu digunakan untuk orang tidak berada dalam dialog atau babak. Dia atau ia menggambarkan orang yang sedang diceritakan halnya. Sebagai contoh, dia, ia, beliau, baginda dan mereka. Baiklah murid-murid, cikgu akan terangkan sekali lagi supaya murid-murid faham apa yang dimaksudkan dengan kata ganti diri ketiga, iaitu kita memperkatakan hal orang yang hendak kita ceritakan halnya kepada rakan kita ataupun kepada
kawan-kawan kita dan sebagainya. Contohnya, saya ingin memperkatakan sesuatu tentang keluarga saya kepada murid-murid. Lalu saya berkata, kamu nak tahu tak? Dia adalah kakak saya. Saya harap murid-murid faham, dia di situ bermaksud kata ganti nama ketiga. Baiklah murid-murid, cikgu akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini di bawah topik kata ganti nama yang ketiga. Dan seterusnya murid-murid, kita juga ada kata ganti yang lain, iaitu kata ganti tempat. Digunakan untuk menggantikan nama tempat. Contohnya, sana. Banyak kanak-kanak yang sedang bermain di taman permainan di sana. Baiklah murid-murid, untuk menerangkan hal ini, cikgu suka membawakan satu contoh kepada murid-murid di mana kata ganti tempat ini kita tidak merujuk kepada nama khas. Ia hanya merujuk kepada tempat yang diarahkan. Contohnya di sana, di sini, di situ dan sebagainya. Untuk contoh yang lain, kata ganti tempat digunakan untuk menggantikan nama tempat, iaitu sini. Mahkamah tinggi di sini telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap pemuda yang melakukan kesalahan langgar lari. Baiklah murid-murid, cikgu akan menerangkan tentang kata ganti tempat di dalam ayat sebentar tadi. Iaitu kalau di dalam ayat sebentar tadi kita lihat di mahkamah tinggi di sini. Iaitu di sini merujuk kepada tempat. Kalau di dalam ayat itu, kalau boleh kita katakan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Maka untuk menggantikan kata ganti tempat Kuala Lumpur digantikan dengan perkataan di sini. Dan harus diingat, di sini menunjukkan kata ganti tempat yang dekat, manakala di sana menunjukkan kata ganti tempat yang jauh. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan pergi kepada kata ganti diri yang berikut. Kata ganti diri yang berikut iaitu kata ganti tanya. Kata ganti tanya ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau orang dalam bentuk tanya. Contohnya, apa? Iaitu merujuk kepada benda atau perkara. Apa? Iaitu kata ganti tanya yang merujuk kepada benda. Contohnya, apa yang ada di dalam beg kamu? Jadi murid-murid, apa di situ bermaksud benda yang ada di dalam beg kamu. Contohnya buku, pensel dan sebagainya. Jadi murid-murid, seterusnya apa yang merujuk kepada perkara? Contohnya kalau cikgu buatkan satu ayat, apa yang berlaku semalam? Yang bermaksud perkara yang berlaku semalam. Contohnya kemalangan, ya. Contohnya lagi majlis hari jadi dan sebagainya. Itu kata ganti nama tanya yang merujuk kepada perkataan apa. Baiklah murid-murid, seterusnya satu lagi. Kata ganti yang lain, kata ganti tanya, iaitu kata ganti tanya ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau orang dalam bentuk tanya. Contohnya, siapa? Iaitu merujuk kepada orang. Baiklah murid-murid, kata ganti tanya siapa yang merujuk kepada orang digunakan hanya kepada manusia atau orang itu sendiri. Tidak boleh digunakan kepada benda atau yang lain daripadanya. Contohnya, siapa yang berada di dalam rumah itu? Kalau boleh cikgu katakan di sini, siapa itu merujuk kepada
orang yang sedang berada di dalam rumah itu. Contohnya, keluarganya, ibu atau ayah atau adik-beradiknya. Baiklah, tidak boleh digunakan untuk benda ataupun yang lain daripada manusia. Contohnya, siapa nama kucing kamu? Ini adalah satu penggunaan kata ganti tanya yang tidak betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita pergi kepada kata ganti yang lain. Kata ganti yang lain iaitu kata ganti tanya yang bermaksud kata ganti tanya ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau orang dalam bentuk tanya. Contoh, mana? Iaitu merujuk kepada benda atau orang. Baiklah murid-murid, mana, perkataan mana di sini iaitu untuk menunjukkan sesuatu perkara yang tidak ada pada ketika itu. Contohnya, mana buku saya yang saya letakkan di atas meja ini tadi? Jadi merujuk kepada benda yang sudah tidak ada. Jadi kalau murid-murid ingin lebih memahaminya, cikgu harap murid-murid dapat membina ayat sendiri dengan lebih baik. Contohnya, mana kan dapat sagunya kalau tidak dipecahkan ruyungnya? Itu ya, kalau dalam simpulan bahasa yang merujuk kepada perkataan mana. Baiklah murid-murid, sekarang kita pergi kepada kata ganti yang lain. Kata ganti yang lain iaitu kata ganti tunjuk. Kata ganti tunjuk ialah kata yang menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud yang menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk. Contohnya, ini, iaitu merujuk pada yang dekat. Baiklah murid-murid, untuk menerangkan hal ini, dapat cikgu terangkan iaitu ini merujuk pada yang dekat, iaitu sesuatu yang berhampiran dengan kita. Contohnya, ini jam saya, ini rumah saya. Dan seterusnya, kalau merujuk kepada benda yang jauh, ia akan merujuk kepada perkataan itu. Itu adik saya. Itu sekolah saya. Jadi, cikgu harap murid-murid jelas tentang penerangan yang telah cikgu berikan tadi. Untuk itu, murid-murid, bagi menguji apa yang telah murid-murid pelajari pada hari ini, cikgu akan terus kepada latihan yang berikut. Latihan A. Pilih kata ganti nama diri yang paling sesuai. Latihan A. Berpandukan kepada jawapan kamu, saya, dia, kami, kita, tuanku, beliau, Patik, beta, kalian, mereka, baginda. Baiklah murid-murid, berpandukan kepada jawapan yang disediakan ini, murid-murid akan diberikan latihan yang berikut. Soalan pertama. Mona dan Laila menyertai pertandingan melukis di sekolah. Tempat kosong. Memikirkan tema untuk menyertai pertandingan itu. Sudah tentu murid-murid bersedia dengan jawapan murid-murid sendiri. Cuba kita lihat apakah jawapan bagi soalan ini. Betul, jawapannya ialah mereka. Jadi cikgu ulangi jawapan bagi soalan pertama ini. Mona dan Laila menyertai pertandingan melukis di sekolah. Mereka memikirkan tema untuk menyertai pertandingan itu. Mereka di sini merujuk kepada kata ganti nama ketiga. Kalau murid-murid jelas dengan perkara ini,
Apa kata kita teruskan dengan soalan yang kedua? Bilakah tempat kosong akan pergi ke Kuala Lumpur? Azwan bertanya kepada rakan-rakannya. Jadi murid-murid tentu tahu apakah jawapannya. Kalau murid-murid sudah bersedia, kita lihat apakah jawapan di dalam ayat ini. Jawapan bagi ayat ini ialah, bilakah kalian akan pergi ke Kuala Lumpur? Azwan bertanya kepada rakan-rakannya. Dan untuk pengetahuan murid-murid, kalian di sini merujuk kepada kata ganti diri kedua. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan latihan seterusnya bagi soalan yang ketiga. Hanya satu yang tempat kosong harapkan, iaitu rakyat akan bersama-sama memainkan peranan untuk menjamin keamanan dan keharmonian negara. Titah Sultan dalam perhimpunan tersebut. Baiklah murid-murid, dari awal tadi saya telah jelaskan kepada murid-murid bahawa untuk melihat kepada jawapan bagi soalan ini, kita perlu merujuk kepada laras bahasa di dalam ayat yang digunakan. Sudah pastilah laras bahasa yang sesuai digunakan di sini iaitu laras bahasa istana, merujuk kepada Sultan. Baiklah murid-murid, sudah tentu murid-murid tahu jawapannya. Kita lihat apakah jawapannya? Baiklah murid-murid, jawapannya hanya satu yang beta harapkan, iaitu rakyat akan bersama-sama memainkan peranan untuk menjamin keamanan dan keharmonian negara. Titah Sultan dalam perhimpunan tersebut. Jelas murid-murid, beta di sini merujuk kepada penggunaan kata ganti diri pertama tetapi menurut laras bahasa istana. Baiklah murid-murid, kita perhatikan kepada latihan yang seterusnya, soalan yang keempat. Tempat kosong akan menyelesaikan masalah itu dengan segera, kata Bendahara Tun Perak kepada Sultan Melaka. Baiklah murid-murid, sekali lagi kalau kita lihat dalam ayat ini, laras bahasa yang digunakan adalah sama, iaitu laras bahasa istana dengan merujuk kepada bendahara. Baiklah murid-murid, jawapan bagi soalan ini sudah tentu murid-murid tahu, bukan? Sekarang kita lihat apakah jawapannya. Baiklah, Patih akan menyelesaikan masalah itu dengan segera, kata Bendahara Tun Perak kepada Sultan Melaka. Baiklah murid-murid, kalau murid-murid perhatikan kepada soalan nombor 4 ini, mengapakah kita menggunakan perkataan patih bagi soalan ini? Sudah jelas murid-murid bahawa laras bahasa yang digunakan di dalam ayat bagi soalan ini adalah berkaitan dengan laras bahasa istana. Jadi sudah tentulah perkataan patih sesuai untuk merujuk kepada Bendahara Tun Perak, kerana bendahara itu sendiri bertugas di istana. Sudah tentu murid-murid faham, dan seterusnya kita meneliti kepada soalan yang kelima. Soalan kelima berbunyi, hari sudah lewat petang. Eloklah tempat kosong, buat unggun api sekarang, kata Zainal kepada kawan-kawannya. Baiklah murid-murid, meneliti kepada soalan ini, sudah tentu murid-murid jelas apakah jawapan bagi soalan yang kelima ini. Kita perhatikan apakah jawapan yang sebenarnya. Kita perhatikan apakah jawapan yang sebenarnya. Jawapan bagi soalan ini ialah, hari sudah lewat petang. Eloklah kita buat unggun api sekarang, kata Zainal kepada kawan-kawannya. Baiklah murid-murid, mungkin murid-murid tertanya-tanya,
mengapakah tidak boleh digunakan jawapan kalian pada soalan ini? Baiklah, cikgu akan terangkan, iaitu jika kita menggunakan perkataan kalian, ia hanya sesuai bagi soalan yang merujuk kepada orang yang mempunyai jawatan atau bertaraf lebih daripada ayat itu sendiri. Contohnya, jika seorang guru bercakap dengan anak muridnya, sudah tentulah jawapan yang diberi di sana iaitu dengan menggunakan perkataan kalian. Tetapi di dalam soalan ini, kita menggunakan jawapan kita, menunjukkan orang yang berkata itu setaraf dengan orang yang diarahkan. Jadi saya harap murid-murid jelas dengan jawapan bagi soalan nombor 5 ini. Baiklah murid-murid, untuk menguji kefahaman murid-murid, untuk menambahkan pengetahuan untuk topik tata bahasa kita pada hari ini, apa kata kita teruskan dengan latihan yang seterusnya. Latihan B, lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih kata ganti nama tanya yang paling sesuai. Baiklah murid-murid, cikgu akan terus paparkan apakah soalan-soalan yang akan diutarakan pada latihan B. Soalan yang pertama, tempat kosong kah yang dicari oleh Pak Abu di kawasan pembuangan sampah? A. Bila. B. Apa. C. Mengapa. Dan D. Bagaimana. Baiklah murid-murid, sudah tentu murid-murid tahu dan jelas apakah jawapan yang pasti bagi soalan yang pertama ini. Sama-sama kita lihat apakah jawapannya. Sudah tentulah murid-murid, jawapannya ialah apakah yang dicari oleh Pak Abu di kawasan pembuangan sampah? Penggunaan perkataan apa merujuk kepada benda. Dengan itu jelas penggunaan jawapan apa sangat sesuai bagi soalan ini. Baiklah murid-murid, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Soalan berbunyi, tempat kosong kah kerja-kerja membaiki jalan di kampung kita akan dilakukan? Pilihan jawapannya ialah A. Bila. B. Berapa. C. Apa. D. Bagaimana. Meneliti kepada soalan ini, kalau murid-murid dapat perhatikan, soalan ini merujuk kepada kata ganti tanya yang merujuk kepada masa. Jadi apakah jawapan yang paling sesuai? Ya, tentu murid-murid tahu. Dan sekarang cikgu akan tunjukkan apakah jawapan pada soalan ini. Jawapannya ialah, bilakah kerja-kerja membaiki jalan di kampung kita akan dilakukan? Cikgu ulangi. Bilakah kerja-kerja membaiki jalan di kampung kita akan dilakukan? Sudah tentulah jawapan bilakah adalah jawapan yang paling tepat bagi soalan ini kerana ia menunjukkan kata ganti tanya merujuk kepada masa. Baiklah murid-murid, cikgu akan teruskan kepada soalan yang ketiga. Soalan ketiga berbunyi, tempat kosong kah yang akan merasmikan mesyuarat agung Persatuan Penduduk setempat Kajang ini? Cikgu ulangi. Tempat kosong kah yang akan merasmikan mesyuarat agung Persatuan Penduduk setempat Kajang ini? Pilihan jawapannya A. Bila.
B. Siapa? C. Bagaimana? D. Ada. Baiklah murid-murid, kalau murid-murid perhatikan kepada soalan ini dengan jelas, sudah tentulah murid-murid dapat memastikan bahawa soalan ini merujuk kepada kata ganti tanya yang merujuk kepada orang. Baiklah, kita pastikan apakah jawapan murid-murid sama dengan jawapan yang akan cikgu berikan sebentar lagi. Jawapannya ialah, siapakah yang akan merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Penduduk Setempat Kajang ini? Baiklah murid-murid, jelas bahawa jawapan yang murid-murid berikan sebentar tadi adalah tepat sekali. Seterusnya, cikgu akan berikan satu lagi soalan kepada murid-murid, iaitu soalan yang seterusnya. Binatang tempat kosong kah yang membunuh anak ayam kamu itu? Cikgu ulangi. Binatang tempat kosong kah yang membunuh anak ayam kamu itu? Pilihan jawapannya A. Siapa? B. Apa? C. Bila? D. Mengapa? Baiklah murid-murid, kalau murid-murid perhatikan kepada soalan ini, sudah tentu murid-murid jelas apakah jawapan yang diperlukan bagi soalan ini. Dan cikgu rasa murid-murid sudah tentu tahu bahawa dalam soalan ini ia merujuk kepada kata ganti tanya yang merujuk kepada benda atau haiwan. Baiklah, sama-sama kita perhatikan apakah jawapan yang sesuai bagi soalan ini. Jawapan bagi soalan ini ialah, binatang apakah yang membunuh anak ayam kamu itu? Cikgu ulangi. Binatang apakah yang membunuh anak ayam kamu itu? Baiklah murid-murid, dengan itu jawapan apakah adalah yang paling tepat bagi soalan ini. Mengapa kita tidak menggunakan perkataan siapa? Kerana tadi jelas cikgu telah terangkan bahawa siapa hanya boleh merujuk kepada manusia. Oleh itu murid-murid, kita teruskan kepada soalan kita yang kelima. Soalan berbunyi, dari tempat kosong kah bunyi bising itu? Cikgu ulangi. Dari tempat kosong kah bunyi bising itu? Pilihan jawapannya A. Apa? B. Bagaimana? C. Bila? D. Mana? Baiklah murid-murid, meneliti kepada soalan ini, sudah tentu murid-murid tahu jawapannya yang tepat kerana kata ganti tanya bagi soalan ini merujuk arah. Sekarang kita sama-sama perhatikan jawapan yang tepat. Ya, sudah tentulah jawapannya. Dari manakah bunyi bising itu? Cikgu ulangi. Dari manakah bunyi bising itu? Jadi jelas murid-murid, jawapan manakah amat tepat sekali bagi soalan ini. Kerana ia menunjukkan bahawa manakah adalah merujuk kepada kata ganti tanya yang merujuk kepada arah. Kita tidak boleh menggunakan bilakah kerana bila itu merujuk kepada masa. Baiklah murid-murid, cikgu rasa pada hari ini kita telah pun melalui sesi pembelajaran yang merujuk kepada tata bahasa bahasa Melayu, iaitu kata ganti nama yang merujuk kepada 3 perkara: kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, kata ganti nama diri ketiga, dan seterusnya kata ganti yang lain, iaitu merujuk kepada kata ganti tunjuk,
dan kata ganti tempat. Baiklah murid-murid, sehingga kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran kita yang lain. Selamat menonton ITTV. Sehingga itu, cikgu sudahi dengan serangkap pantun. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, jumpa lagi.